Apa ni? Salam, saya Azhar. Berkongsi pengalaman dan panduan untuk pemandu e-hailing, Grab dan Maxim dan Bolt juga. Okey, nak cakap pasal aircon. Aircon ni lah satu dilema lah. Kita nak jimat minyak, jadi tak boleh lah selalu pasang aircon kan. Kalau hari panas tu kita sedapnya lah aircon. Tapi kuat makan minyak lah. Asyik nak isi minyak lah macam semalam tu. Isi minyak kan. Masuk betul. Tapi bila tolak minyak, tolak tol tu takut tak banyak untung lah. Subsidi pakai my card pun dah habis. Nak kejar yang kata subsidi yang Grab bagi tu nak kena capai kuota pula. Kita pula nak cuba pula Bolt. Jadi Grab dah tak buat. Jadi dah berkurangan lah nak capai kuota. Yelah kita nak duit kan. Okey, cakap pasal duit. Duit cash memang banyak lah macam ni. Awal-awal tu sediakanlah pecah duit yang secukupnya, duit shilling semua kan. Sebab Maxim kan banyak RM9.10, RM3.60, RM4.10. Dia orang banyakkannya bayar RM4.10 kan. Kita dah beli shift tu, dah dapat zero commission tu, kita tak apalah penumpang passenger Maxim yang kan B40 tu tak apalah RM4.10 tu tak payahlah kan. Okey lah. Kita tak apalah kan. Sebab kita lain-lain tu mungkin yang dah beri rezeki tambah RM8, bagi RM10, okey, tak payah pulang. Ambil lah yang lebih ni. Ataupun macam semalam nak pakai GrabPay tapi dia bagi lagi duit tunai RM5 sebagai itulah. Jadi rezeki lah, kita tak sangka kan. Kita tak minta. Jadi bila yang memang tak yang tambah RM4 tu tak payahlah nak ambil RM10 tu. Okey, biar kita kita buat memudahkan orang lain pula akan memudahkan kita kan. Saya ni nak nak kejar solat Jumaat pula kan. Dah tidur tadi. Memang kena tidur lah. Sekarang pukul 11. Nak minum pula. Nak makan, nak minum. Okey, persediaan makanan dan minuman. Sediakanlah makanan yang mengenyangkan lah dalam kereta. Semalam tak jumpa kedai. Berapa kilometer? 10 kilometer daripada Kapar nak menuju ke Bukit Raja. Jumpa, tapi jauh lah. Stesen minyak jauh daripada Kapar tu. Restoran mamak ada, tapi iyalah, kita telah tengah nak kejar passenger yang seterusnya. Sempatlah juga pergi tandas kedai mamak, restoran mamak. Tengah-tengah Kapar tu, tak tahu kat mana. Itu sediakanlah beli roti nak makan alas perut. Macam ni landing kat Terowongan Smart Hotel, Smart Tunnel lah. Memang hotel lah. Saya dah tidur situ. Dah mandi, sembahyang subuh tadi. Yelah, sediakanlah bantal, sediakanlah alas tempat tidur kan. Nak tidur atas lantai, takut sejuk. Alhamdulillah dapat tidur yang saya rasa cukup lah, insyaAllah. Sebab ni nak pergi solat Jumaat pula. Saya nak balik Kuantan petang ni. Persediaan ya, makanan, air. Itu belum lagi lah kan. Kalau sediakan air ataupun something. Macam semalam saya ada gula-gula. Duk boring-boring, duk terperangkap dalam roadblock polis dekat Kampung Melayu Subang. Layan gula-gula dengan passenger kan, sambil borak-borak. Sembang-sembang, ada gula-gula. Walaupun saya isap okok, tapi saya malas nak isap okok dalam kereta. Walaupun buka tingkap kan.
Passenger pun tak isap rokok. Kalau passenger isap rokok sekalipun, malas lah bau pula kereta. Malas lah, sayang lah. Tu lah, bersedia lah makanan, air yang secukupnya. Itu persediaan untuk rehat kan. Itulah, sabun, ubat gigi. Itulah. Kerana sebab kita tak tahu terus tak ada kedai pun semua. Yelah, nak pulun macam ni, orang yang bukan semua orang boleh buat macam ni kan, nak tinggalkan anak isteri apa semua. Itulah. Okey, saya akan sambung lagi. Assalamualaikum.